Kalau korang tengah mencari SUV dengan bajet RM120,000 Malaysia dengan bayaran bulanan sekitar RM1,100, ada dua model yang memang wajib masuk dalam list: Proton S70 dan juga Chery Tiggo 7 Pro. Hari ini saya nak buat head-to-head perbandingan antara dua SUV segmen C ni. Tak ada bias. Yang best kita puji, yang tak best kita tembak. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Mantap. Chery Tiggo 7 Pro ni datang dengan rupa agresif dan juga vibe SUV moden. Daripada bahagian depan, dia menggunakan diamond grille dengan rekaan hexagon, iaitu trademark model-model Chery. Dan bahagian side profile datang dengan rim 19 inci two-tone dengan body yang nampak lebih sleek design. Belakang pun nampak clean, tapi ada elemen sporty. Ada diffuser fake exhaust vent dan bagi saya nampak kemas. Dia tak over sangat. Dan untuk Proton S70 pula datang dengan aura maskulin. Depan dia muka macam bapak-bapak. Dia punya design dia lebih bulky dan ada gaya muscle car. Bahagian sisi pula lebih kepada gaya SUV tradisional dengan rim 19 inci dengan tayar 255 55 19. Bahagian belakang S70, part yang paling saya suka, dia nampak agresif dengan diffuser yang lebih sporty. Design S70 style dia nampak macam SUV brother-brother. Overall, kalau bagi saya nak gaya SUV modern, premium look, ambil lah Chery Tiggo 7 Pro. Tapi kalau minat SUV yang rugged, maskulin dan ada gaya brother-brother, boleh ambil Proton X70. Kalau saya pilih Proton S70. Sebabnya karakter Joe macam kena dengan Proton S70 tu kan. Untuk Chery Tiggo 7 Pro, masuk je dalam kabin terus rasa ke premium nas kereta ni. Dashboard dia ala-ala kereta Conti yang korang faham-faham sendirilah. Meter cluster dan sistem infotainment bersambung, saiz 24.6 inci dengan rekaan yang kemas dan moden. Saya suka center console dan armrest dia. Dia lebih luas dan lebih banyak ruang simpanan. Seat semi bucket hitam dengan lining putih yang sangat selesa position dia untuk long distance. Kalau tutup je logo Chery tu, korang mesti tak percaya harga dia cuma RM120,000 Malaysia je. Proton X70 pula, interior dia pun ada gaya mewah. Tapi berbanding dengan Chery Tiggo 7 Pro, gaya Proton X70 lebih kepada gaya sporty. Dashboard dia nampak penuh. Dia sibuk sikit tapi ada gaya maskulin sesuai dengan design exterior tadi. Dia bawa ke dalam design interior, dia nampak synchronize. Meter cluster dia 7 inci full digital dengan sistem infotainment floating 12 inci. Cuma part center console dia agak kecil untuk saya. Bagi saya, untuk sebuah SUV segmen C, bahagian center console ni memang main peranan. Sebabnya SUV family perlukan ruang yang besar untuk simpanan barang. Menggunakan seat Nappa leather dengan color yang lebih cerah. Tapi lagi okey daripada color coklat untuk model yang sebelum ni kan. Saya kurang berminat betul dengan color coklat tu. Tapi untuk color interior seat yang baru ni, dia lebih cantik. Kesimpulan untuk bab interior ni, Chery Tiggo 7 Pro menang untuk feel premium dan modern. Namun S70 gaya sporty dan maskulin. Tapi kali ni saya bagi point dekat Chery Tiggo 7 Pro lah. Chery Tiggo 7 Pro datang dengan 1.6 liter turbo 197 horsepower dan 290 Nm torque dengan transmisi 7 speed DCT. Enjin dia lebih lancar untuk pemanduan biasa. Cuma untuk bab turbo lag tu adalah sikit-sikit. Rasanya biasa berlaku untuk semua enjin turbo TGDI. Penggunaan bahan api, anggaran dia 7 liter hingga ke 11.5 liter per 100 km. Mengikut pemanduan bandar dan juga highway. X70 datang dengan enjin 1.5 liter turbo 3 silinder dengan 177 PS dan 255 Nm torque dengan transmisi 7 speed DCT. Enjin dia smooth je. Tapi kadang-kadang turbo lag. Tapi kalau dengan RPM yang optimum, dia sedap ditekan. Untuk full consumption, anggaran dia 6.5 liter hingga 10 liter per 100 km.
Dia mengikut cara pemanduan, sama ada dalam bandar ataupun highway long distance. Untuk enjin 3 silinder ni dia lebih jimat. Dia masa cruising lebih jimat, tapi bila naik bukit atau banyak stop and go, dia boleh jadi kuat sikit minyak dia. Sebenarnya SUV ni dua-dua kalau long distance jimat je sebenarnya. Kalau korang pandai kontrol kaki dan cruising atas highway, santai-santai. Kesimpulan untuk bab performance ni, kalau korang cari keselesaan dan kestabilan dalam pemanduan, Proton X70 adalah jawapan dia. Tapi kalau korang nak cari kereta untuk daily drive, Chery Tiggo 7 Pro lebih sesuai. Dan kali ni kemenangan saya bagi kepada Chery Tiggo 7 Pro. Chery Tiggo 7 Pro memang all out bab ni. Dia menggunakan skrin infotainment dan meter digital yang besar, 24.6 inci. Voice command yang agak responsif. Kemudian menggunakan level ADAS yang terbaru, ADAS 2.0 dengan features AEB, lane assist, adaptive cruise control dan banyak lagi lah. Kemudian ada kamera 360 degree dengan animasi 3D. Kemudian ada wireless charger, sunroof dan juga ambient light. Memang nampak macam kereta yang nak bersaing dengan kereta-kereta Continental. Dan untuk Proton X70 pula, datang dengan ADAS level 2 juga. Kemudian infotainment dia dah upgrade. Ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Ada sunroof, ada ambient light, 360 kamera yang dah macam 540 degree kamera. Bagi saya complete lah. Untuk teknologi dan features untuk kedua-dua kereta ni, bagi saya dah memang up to date dan advance. Cumanya Chery dia menang tipis lah sebab dia ada wireless charger. Untuk kali ni saya bagi point lagi kepada Chery Tiggo 7 Pro. Proton X70 suspension dia memang sedap. Dia punya setup dah macam kereta Continental. Bawa kat highway rasa stabil. Kemudian dia punya body lebih berat dan lebih bagi confident bila corner. Cuma berat dia juga yang membuatkan minyak dia cepat sikit sedut. Dan untuk Chery Tiggo 7 Pro pula, dia punya body lebih ringan, so dia lebih jimat minyak. Tapi bila bawa laju, dia terasa goyang sikit lah. Dia tak stabil macam Proton X70 tadi atas highway. Untuk dalam bandar, Chery Tiggo 7 Pro ni dia sedap bawa, sebab steering dia ringan, dia dengar cakap. Dia senang nak parking. Kemudian dia punya turning radius dia pun pendek. Kesimpulan untuk driving feel ni, kalau korang nak comfort dan juga highway king, boleh ambil Proton X70. Tapi kalau nak kereta untuk daily drive yang ringan, nak senang ke sana ke sini, boleh ambil Chery Tiggo 7 Pro. Driving feel ni, oleh sebab saya ni pantang jumpa corner, jadi saya pilih Proton X70. Handling dia lebih sedap berbanding Chery Tiggo 7 Pro. Untuk kali ni, saya bagi kemenangan kepada Proton X70. Dan akhir sekali nampaknya Chery Tiggo 7 Pro menang 3-2. Tapi kedua-dua SUV ni memang ada kelebihan masing-masing. Untuk Proton X70, untuk mereka yang cari power, performance, stability dan juga ada aura jantan, aura maskulin. Tapi untuk Chery Tiggo 7 Pro pula, untuk mereka yang nak kereta yang teknologi moden, kereta style SUV moden, interior premium dan rasa ala-ala kereta Conti lah. Dan harga bawah daripada RM120,000 Malaysia. Pilihan di tangan korang. Saya pula masih kekal dengan Proton X70 sebab saya suka design Brotherhood dengan handling yang sedap, time attack corner. Semuanya terpulang kepada korang. Kalau korang suka kereta yang ada teknologi tinggi, ambillah Chery Tiggo 7 Pro. Okey, jumpa lagi. Saya Joe Bashir. Jangan lupa subscribe dan follow saya juga di platform yang lain. Assalamualaikum. Ciao.